Anak yang nakal itu meletakkan kepada bayi yang baru lahir itu ke bawah, dimasukkan ke dalam kolam renang, hanya untuk menguji sama ada abang saya boleh bernafas dalam air. Melihat bayi itu hampir sesak nafas dan minum benci, tidak tahu bahawa malapetaka akan datang. Bapa sedang menonton Piala Eropah dengan penuh perhatian, dan ibu saya sedang mengutip telur itik di kandang ayam. Ini berlangsung selama 2,5 minit. Abang saya agak takut untuk menarik abang saya keluar, tetapi dihalang oleh kakak saya. Pada masa ini, ibu mengambil telur itik dan bersedia untuk merebus angsa. Dijumpai dua kanak-kanak ketawa dan bermain setiap hari. Hari ini sangat sunyi. Dia segera perasan ada sesuatu yang tidak kena. Jadi saya melihat ke arah kanak-kanak itu. Kaki kecil bayi itu tiba-tiba membuatkan dia panik. Bergegas segera, dia merampas anak bongsunya. Laksanakan kaedah pertolongan cemas Harry Potter. Suami yang mendengar bunyi itu memandang kebingungan. Nasib baik, penyelamatan tepat pada masanya. Bayi itu mula menangis dengan kuat. Tengok dua beranak ni masih nak berdalih. Kemudian dia naik dan terdapat dua pengikis telinga besar. Kemudian dia menjerit kepada suaminya kerana hanya menonton bola sepak. Anak anda hampir bertukar menjadi berbola daging dan anda tidak mengetahuinya. Lelaki yang bertindak balas itu sangat marah. Merampas dua buah buku kanak-kanak. Kemudian tuangkan 10,000 kilogram sisa minyak. Tanpa menghiraukan kerenah dua beranak itu, sejukan makan api untuk menyalakannya. Untuk membalas dendam pada ibu bapa saya selepas itu, dua kanak-kanak menyelinap di luar pintu pada waktu malam. Kemudian isi mangkuk nasi RH dengan racun tikus. Kemudian dia menghulurkan mangkuk nasi itu kepada RH yang berusia 30 tahun. Sejurus selepas itu, mereka berdua mengheret RH yang tidak sedarkan diri masuk ke dalam rumah. Kemudian dia mengeluarkan beberapa pisau daging. Biar abang pilih sesuka hati. Saat mereka berjalan lalu, berlumuran darah. Pasangan itu memandang RH yang meninggal dunia dengan tragis. Marah, dia menghantar dua kanak-kanak itu terus ke rumah penjagaan. Ini adalah penghujung video.